Assalamualaikum. Bersama saya Hasif Mairan dalam channel Hartanah Pop, channel hartanah popular anda. Boleh dengar tak bunyi alam semula jadi dekat kawasan sini? Jadi resort saya dah pernah bawa, rumah kita dah pernah tour. Jadi hari ni kita nak bawa anda di sebuah dusun di area Batang Kali dalam 6 ekar leasehold Malay Reserve. Jadi owner nak jual tanah ni. Kalau nak tahu harga boleh DM personal, nanti saya akan bagi tahu berapa harga owner nak jual. So tak nak buang masa, kita nak tengok apa yang ada dalam tanah ni. Tengok jalan ke tanah sebenarnya okey je lah, dah cantik dah, ada jalan tar. Cuma tu lah, kena naik kereta 4 wheel sebab ada semak-semak sikit macam tu. Tanah area sini dia macam berlembah sikit, 6 ekar ni. Dalam ni ada kandang kambing, ada reban ayam, ada beberapa pokok kelapa dan beberapa pokok durian dan beberapa pokok yang lain. Jadi masuk je dari pagar, ada 2 jalan, satu jalan ke atas. Kalau jalan ke atas ni, owner dah siap cantik buat macam pintu gerbang. Tapi saya kena beritahu awal-awal lah, dia dah lama tinggal, owner dah lama. Kalau datang pun dia just manage, dia bersih-bersihkan kawasan, dia tak masuk rumah ni. Jadi rumah agak terbiar. Kalau ada orang beli rumah atau pondok ni, memang kena buat balik lah. Tapi bila terbiar lama, orang kata dimakan oleh alam semula jadi. Tapi ini kalau buat balik cantik, ada bar dekat luar ni. Tak apa, kita cuba tengok sikit ruang dalam. Saya tak masuk semua lah. So ni ruang dalam dia. Ruang luar. So daripada atas ni kita boleh tengok yang bawah sana ada reban ayam. Kamera macam tak nampak sangat dengan kandang kambing. Sebelah sana ada jiran dia tanam durian. So ni bahagian atas lah. Ini ada tandas untuk orang luar datang dengan bilik untuk staf duduk. Kalau yang depan tadi lebih kepada mungkin kalau owner sering datang nak duduk, so ada bilik dalam tu. Okey, kita laju sikit. Owner dah lama beli tanah ni, tapi dia baru buat, dia tanam sikit-sikit semua dalam baru 3 tahun. Bawah tu ada seekor kambing. Ada kambing kat bawah tu. Mungkin tak nampak dia kamera ni. Ni pokok kelapa. Dah ada buah. Pokok kelapa dia kebanyakan dah berbuah. Enam ekar. Besar. Dan kelebihan tanah ni, kalau beli, owner dah siap buat pagar kawasan sini. So dah tak banyak benda nak kena buat. Cuma saya beritahu awal lah, jalan masuk nak ke tanah ni, kalau lebih baik pakai 4x4. Walaupun dah ada jalan tar dan konkrit. Sebab nanti nak kena seberang sungai. Tu Abang Long punya bunyi dah ada lah. Ada angsa dalam ni. Jangan kena kejar pula.
Itu pagar jiran sebelah. Pagar jiran sebelah. Pokok. So, okey. Dalam ni ada 3 kolam. Kolam ikan. Tapi kita pergi tengok kandang kambing kan reban ayam dulu. Sambil lalu tu tunjuk kolam ikan. Batang Kali Ulu Rening, kawasan tanah ni. Kita nak turun bawah lagi. Ni ada lagi satu kolam ikan. Tepi-tepi ni semua dia tanam pokok kelapa. Ni lagi satu kolam ikan. Boleh nampak sebenarnya ada ikan dalam tu. Tak apa, kalau sempat kita tengok. Atas tu semua memang dah siap pagar tepi-tepi tu. So ni jalan khas kalau lori nak masuk, nak hantar kambing ke kan. Cakap pasal kandang kambing, hari tu ada buyer bawa dia punya konsultan. Konsultan tu cakap kandang kambing ni okey, memang kena buat sikit lah dalam tu. Nanti saya tunjuk kenapa. Tapi untuk saiz kandang ni boleh letak dalam 200 ekor kambing. Selalu ada kambing sini, tapi tak jumpa pula. Okay, so ni dia punya kandang kambing. Kandang kambing dia memang hari tu ada konsultan datang. Dia cakap memang kena buat balik sikit. Apa? Kita masuk dalam kandang kambing ni. Kambing dia tak ada hari ni. Dia merayau. Tapi boleh nampak lah, dah memang siap pagar untuk kawasan tanah owner ni. Untuk ayam saya tak sure berapa ekor. Boleh bela dalam ni. Tapi untuk ayam kampung, saiz ni okey lah. Nampak macam Jurassic Park kan? Macam Jurassic Park, tapi sebenarnya ni reban ayam. So ni view daripada bawah. Bayangkan kita daripada atas tadi turun bawah jalan kaki dalam keadaan panas. So dekat dalam tanah ni juga, dekat atas ada air mengalir. Dekat bawah pun ada anak sungai mengalir. Kalau tengok dalam juga tu, dia punya sungai, ada ikan lagi dalam tu. Tak tahu boleh nampak ke tak. So basically itu je tanah ni. Tak banyak sangat saya nak tunjuk. Kalau ada antara you all yang nak datang tengok tanah ni, berminat nak ada tanah sendiri dekat area Batang Kali, Ulu Rening, boleh contact nombor yang saya sediakan kat bawah. So nanti insyaAllah kita bawa view, kita tengok harga semua okey, mungkin kita boleh buat deal. Buat masa sekarang, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Assalamualaikum.